Hari ini nak sembang sikit pasal politik. Apa dia teori dua faktor Hesburgh ni? Orang yang belajar management mesti tahu benda ni. Tapi tak apa, saya akan cuba terangkan dengan ringkas dan saya akan kaitkan dengan isu politik semasa. Tapi sebelum tu, jangan lupa bersahabat dengan saya dan aktifkan 5 butang sebelah kanan. Teori dua faktor ni menyatakan bahawa kepuasan dan ketidakpuasan kerja dipengaruhi oleh dua set faktor yang berbeza. Faktor higien dan faktor motivasi. Antara faktor higien adalah gaji dan faedah, keadaan kerja, dasar syarikat, penyeliaan, rakan sekerja dan lain-lain. Manakala faktor motivasi pula merangkumi pencapaian, pengiktirafan, tanggungjawab, peluang kerjaya dan lain-lain. Perkara penting yang ramai terlepas pandang adalah kehadiran faktor higien tidak menjamin motivasi. Tetapi ketiadaan faktor higien boleh menyebabkan rasa tidak puas hati. Sebaliknya, faktor motivasi diperlukan untuk meningkat produktiviti, bersemangat dan taat setia. Kalau masih tak faham, saya bagi contoh. Contoh pertama, gaji tinggi, pejabat cantik tapi bos toksik. Ada kroni, dia tak dengar pandangan orang. Kenaikan pangkat pun tak ada. Orang akan stay sebab nak gaji je. Contoh kedua, gaji biasa-biasa, pejabat pun biasa-biasa, tapi bos bagus. Dia dengar pandangan semua orang, peluang naik pangkat pun ada, orang akan lebih loyal dan bersemangat. Sekarang kita cuba kaitkan dengan isu politik semasa. Apa faktor higien dan apa faktor motivasi di dalam keadaan politik semasa negara kita? Kerajaan banyak menonjolkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan asing, nilai ringgit semakin stabil, projek pembangunan, angka KDNK dan pasaran saham. Semua ni boleh dianggap sebagai faktor higien dalam skala negara. Maksudnya, rakyat nampak ekonomi bergerak. Negara nampak stabil. Ada keyakinan pelabur. Tapi teori Hesburgh ni kata, faktor asas yang baik hanya mengurangkan rasa tidak puas hati, bukan semestinya buat orang benar-benar puas hati atau menyokong sepenuh hati. Masalahnya, ramai rakyat sekarang merasakan ada isu macam-macam. Mafia korporat, kronisma, konflik kepentingan, kartel, golongan elit untung besar, kuasa ekonomi tertumpu pada kelompok tertentu. Bila persepsi ni wujud, rakyat rasa sistem tak adil. Orang biasa susah nak naik. Orang kaya semakin kaya, undang-undang tak sama untuk semua. Di sinilah muncul faktor motivasi versi politik. Keadilan, integriti, ketelusan, rasa dihargai sebagai rakyat, keyakinan terhadap institusi. Kalau ekonomi bagus tetapi rakyat akan rasa yang menikmati cuma golongan tertentu, maka pencapaian ekonomi sahaja tak cukup untuk menghasilkan kepuasan politik. Sebab tu kadang-kadang kita pelik. Ekonomi dah baik, kenapa rakyat masih marah? Jawapannya mudah. Kerana rakyat bukan hanya mahu kestabilan material, tetapi juga mahu rasa sistem itu adil dan bermaruah. Sebagai penutup, macam biasa, saya nak bagi sedikit pesanan. Yang pertama, kalau kita nak selesaikan sesuatu masalah, kita kena mengaku bahawa kita ada masalah. Kemudian barulah kita cari punca masalah tersebut dan cari jalan penyelesaian yang tepat. Yang kedua, jangan ulangi kesalahan yang orang lain dah buat. Apa yang berlaku sekarang ni sama macam kes 1MDB dulu. Tapi
Ada juga penyokong-penyokong kerajaan yang menafikannya. Katanya 1MDB dengan mafia korporat ni lain. 1MDB dah terbukti bersalah. Mafia korporat ni cuma tuduhan. Aduh. Saya nak bagi tahu 1MDB terbukti bersalah setelah kerajaan dulu dijatuhkan. Korang nak tunggu ke kerajaan sekarang ni jatuh baru nak terbongkar perkara-perkara semua ni? Saya yang tidak berparti atau lebih dikenali dengan pengundi atas pagar PAP memang tak ada pilihan lain sama ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, sebab semuanya telah diberi peluang untuk menjadi kerajaan, tapi hasilnya sama je. Andai kata ada pilihan lain yang nampak lebih baik untuk masa depan, saya rasa tak salah kalau saya mencuba. Setuju atau tidak dengan pandangan saya, terpulanglah pada pandangan masing-masing. Cuba komen, apa pandangan korang? Okey, semoga kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.